Ni jadi baby besar, minum susu lagi. Susu yang aku bagi dekat diorang ni memang sangat bagus. Boleh bagi juga pada kucing dewasa, terutama sekali kalau kucing tu masih lagi kurang kalsium ataupun korang nak bagi multivitamin dalam susu ni. Susu yang aku bagi dekat diorang ni, terutama sekali Otank ni memang perlukan susu sebab badan dia ni pun kecil-kecil. Ni pula adalah yogurt cube, bagus juga untuk korang bagi dekat kucing korang. Memang package yang combo yang terbaik, dapat sekali scoop free. Lepas tu yang aku bagi dekat diorang ni adalah yang ni. Comel aja packaging dia tapi memang sedap. Ni adalah cube yogurt susu kambing yang aku pegang tadi, yang aku campur dan susu Otank tu. Memang sangat bagus kalau korang nak bagi dekat kucing korang sebab kat dalam ni ada probiotik yang mana bagus untuk mengembang biakkan bakteria baik dalam usus kucing. Ada 2 paket aku dapatkan ini adalah cube-nya, memang besar-besar. Korang boleh hancurkan, letak dalam makanan ataupun bagi direct macam gini. Kucing suka tau gigit-gigit. Dan ni sama juga macam cube yang korang bagi treats tu. Boleh bagi juga macam susu ni ada kandungan multivitamin. Boleh bagi pada anak kucing berusia 4 minggu lebih yang dah tak ada ibu. Kalau nak bagi pada kucing dewasa pun boleh juga. Dalam banyak-banyak list yang disenaraikan, paling penting susu ni zero laktosa. Laktosa ni adalah kandungan gula asli yang mana tidak boleh dicerna dalam usus kucing. Kiranya kena dapatkan susu yang zero laktosa. Tentang kucing ada masalah pencernaan seperti diarrhea ataupun masalah perut kembung. Sangat bagus kalau korang nak bagi dekat kucing korang sebab ada banyak sangat kandungan vitamin. Macam aku cakap ni, vitamin A bagus untuk mata, vitamin D bagus untuk pemeliharaan tulang dan juga gigi kucing. Lepas tu ada vitamin B1, B2, B3 dan folat yang mana bagus untuk memkuatkan sistem imun kucing dan boleh meningkatkan energi dan metabolisme dorang. Aku dah ikut sukatan ni dekat belakang paket tu, dah bagi tahu dah macam mana korang boleh bancuh. Jadi dah bancuh-bancuh macam ni. Bila bancuh pun aku tak campur dengan air suam. Tapi kalau korang campur dengan air suam lagi bagus kalau bagi dekat anak kucing. Jadi bila aku tak campur dengan air suam pun, susu tu memang dah sebati elok dah, boleh bagi dekat kucing. Susu ni memang sangat bagus kalau korang nak jadikan sebagai suplemen tambahan untuk bagi dekat kucing untuk bantu pertumbuhan dorang, terutama sekali kalau kucing dewasa yang kurang nutrisi. Boleh bagi susu ni untuk tambah nutrisi dan juga vitamin dan juga kalsium ekstra pada badan orang, terutama sekali kalau kucing tumbuh secara terbentuk macam si Otank. Untuk yogurt cube yang ni pun korang boleh bagikan sebagai treat ataupun kalau korang nak campur dalam susu macam ni pun bagus juga sebab kat dalam ni pun ada probiotik yang mana bagus untuk pencernaan kucing. Tengok dah habis licin dah susu tu, tinggal cube. Cube ni pun dorang kunyah-kunyah macam gitu aja. Pada siapa yang nak dapatkan boleh visit page Live Corny sebab kat sana ada banyak sangat stok yang available.